parti merajuk, parti binatang, parti hilang deposit. Itulah gelaran atau label yang diberi oleh haters. Kejap lagi saya akan bagi tahu apa yang saya nampak dalam parti bersama ni. Jangan risau, saya takkan sentuh langsung pasal 12 agenda yang dibawa oleh parti bersama. Tapi kena tonton video ni sampai habis dan jangan lupa follow saya, komen, like dan repost video ni. Ulasan saya tentang parti bersama ni lebih tertumpu kepada pimpinan utama, iaitu saudara Rafizi Ramli. Kerana saya yakin, saya percaya bahawa kepimpinan yang ditunjukkan oleh pimpinan utama akan menentukan hala tuju sesebuah parti. Berani. Semua orang tahu saudara Rafizi Ramli ini seorang yang berani. Berani membongkar isu-isu ataupun skandal-skandal yang besar, berani mengkritik tak kira siapa dan juga berani menggunakan pendekatan yang berbeza. Keberanian saudara Rafizi Ramli ini boleh dipandang dari dua sisi yang berbeza. Bagi penyokong, ianya nampak suara yang tegas, tetapi bagi haters, ianya terlalu terbuka dan boleh menyebabkan kestabilan parti sendiri. Dalam politik, keberanian tanpa strategi boleh jadi bahaya. Tapi, strategi tanpa keberanian biasanya tak mengubah apa-apa. Berterus terang, ramai orang tahu saudara Rafizi Ramli ini mempunyai gaya bercakap berterus terang. Perkara ini agak pelik di dalam politik di Malaysia. Sebab ramai ahli politik di Malaysia ni cenderung kepada bercakap berhati-hati dan berkias. Bercakap secara terus terang ni ada kebaikan. Orang lebih mudah faham dengan pendirian kita dan juga nampak lebih telus dan kurang bermain skrip. Tapi macam biasa, penyokong akan nampak benda ni satu perkara yang baik, berani dan tegas, tapi haters akan cakap saudara Rafizi Ramli tiada diplomasi. Tidak mengejar sesuatu atau obses. Apa yang saya nampak, saudara Rafizi Ramli ini tidak mengejar matlamatnya. Dia set apa objektifnya dan kenal pasti apa yang perlu dilaksanakan untuk mencapai objektif tersebut. Sebagai contoh, nak menguruskan ataupun nak mengurangkan berat badan. Apa yang perlu buat? Jaga pemakanan, buat exercise, cut sugar, cukup tidur, minum air kosong banyak-banyak, buat secara konsisten, insya-Allah satu hari nanti berat badan akan turun. Saudara Rafizi Ramli tetap yakin dan percaya apa yang dia buat sekarang ni akan mendatangkan hasil satu hari nanti untuk rakyat dan juga untuk negara. Beliau yakin dan teruskan juga apa yang dirancangkan, tak kira apa pun orang cakap. Menjawab setiap isu ataupun setiap tuduhan. Ini adalah salah satu perkara yang saya amat suka dengan saudara Rafizi Ramli. Saudara Rafizi Ramli tidak berdiam diri dengan sebarang jenis tuduhan atau isu yang dilemparkan kepadanya. Setiap perkara dia akan jawab. Kerana dia tahu kalau berdiam diri tanpa memberi maklum balas, rakyat akan mula tertanya-tanya dan mula timbul persepsi yang negatif. Perkara ni saya tidak nampak pada ahli politik yang lain di negara kita. Tapi macam biasa, penyokong tetap nampak benda ni bagus. Nama pun penyokong. Tapi haters tetap kata tak bagus, macam-macam alasan yang diberikan. Tahu tak? Salah satu sebab kenapa saudara Rafizi Ramli boleh bertindak sebegini, boleh menjawab sebarang isu ataupun sebarang tuduhan, kerana dia
tidak ada apa yang hendak diselindungkan. There's nothing to hide. Yang terakhir ni paling wing dan paling rare. Menasihati ahli dan penyokong parti bersama. Setakat ni saya belum nampak, saya belum jumpa lagi mana-mana pimpinan utama, mana-mana parti yang buat seperti mana saudara Rafizi Ramli ni buat. Saudara Rafizi Ramli menasihati supaya semua ahli dan penyokong untuk fokus kepada benda-benda yang positif, buang perkara toksik dan jaga adab. Tapi macam biasa, penyokong akan akur dengan nasihat yang positif, tetapi haters tetap meroyan dan juga koyak. Pimpinan parti lain ada ke buat macam ni? Sebagai penutup, saya nak bagi tahu satu aja. Negara kita Malaysia pernah buat satu kesilapan yang besar, iaitu tiada pengganti kepada Datuk Lee Chong Wei. Kita bangga Datuk Lee Chong Wei jadi pemain nombor 1 dunia selama 349 minggu, lebih kurang 7 tahun. Sampai kita lupa nak cari ataupun nak lahirkan pengganti Datuk Lee Chong Wei. PKR bangga Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 dikenali di seluruh dunia. Adakah kita nak suruh Datuk Seri Anwar jadi macam Datuk Lee Chong Wei? Dalam PKR, siapa yang akan ganti Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tanya saya tak nampak pengganti Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam PKR. Tapi saya nampak pengganti Datuk Seri Anwar Ibrahim ada dalam parti Bersama. Bersama.org. Okey, semoga kita jumpa lagi di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.